Pernah tak terfikir kenapa lampu boleh jadi malap dan cerah ikut suka? Rahsianya ialah suis pemalap. Di depan suis ni, ada daun suis macam biasa untuk on dan off. Tapi yang buat dia special, tombol ni. Pusing sikit, lampu malap. Pusing lagi, terus cerah ikut mood. Pusing belakang, baru nampak suis ni berbeza dengan suis lampu biasa. Blok yang warna hitam ni, ada dua terminal. Terminal yang bawah TU adalah terminal common, tempat elektrik mula-mula masuk dari kotak fuse di rumah kita. Terminal yang atas tu pula, dia akan disambung litar kawalan pemalap di dalam kotak bongkah yang warna putih TU. Sebab TU ada wayar merah kat terminal TU yang disambung ke bongkah putih TU. Di kotak putih ni, ada satu lagi wayar merah. Wayar nila yang akan disambung ke mentol. Biasanya kita guna connecting block untuk sambung wayar ni ke kabel lampu. Wayar nila yang hantar signal kat mentol, nak terang ke nak gelap. Jom buat ulang kaji. Mula-mula bekalan elektrik akan masuk ikut anak panah ni ke terminal common. Lepas tu, bila kita on switch, arus masuk ke terminal yang atas tu. Terminal tu dah sambung kabel merah, terus ke bongkah kawalan pemalap. Dalam bongkah ni ada litar elektronik, kerja dia laraskan bekalan, macam perintang boleh laras. Output dari litar ni akan keluar ke wayar merah yang bawah tu dan akan terus ke mentol. Jadi tak peliklah kalau lampu boleh jadi terang dan gelap macam cerita horror Indonesia. Elektronik yang set up semua benda ni, kalau penerangan ni buat anda terus faham tanpa pening, tolong tekan like dan subscribe. Ya, kami kongsikan video elektrik versi paling mudah, sesuai untuk orang awam. Tak perlu jadi teknikal pun boleh faham.